Boleh. Hak tu kita berkecak atas kira kita, tapi hikmat Allah lah yang tahunya. Semua tu tak berlaku malaikat dengan kehendak Allah. Kita terbina di atas rukun iman yang ke-6. Nah, jadi soalnya sebab apa? Dia kata tak sebab ni tanya sebab musabab lah, tapi bila kata sebab dia ada musabab, ada musabbib. Itu dulu. Musabbib Allah Taala. Nah, dia buat sabab, patutlah musabab. Jadi Allah lah yang lebih tahu, lebih pandai, lebih bijak. Nah, tengok umat Nabi Muhammad sendiri. Tak nak tengok umat dululah. Dia cerita kata telah berpecah oleh orang Yahud sampai 71 golongan. Sedangkan punya kitab. Mari pula Nasara sampai 72. Umatku sampai 73. Jadi bila kita klik kepada hikmat, Allah lah yang tahu. Nabi pun berdoa sallallahu alaihi wasallam, dia minta supaya umat tak bergaduh, kerana tengok umat dulu pecah. Umat ahli kitab Yahudi pecah, ahli kitab Nasara pecah, sedangkan punya kitab ni dia turun Quran, ada kitab dah ni, cuba lega umat dia tak saya pecah, tapi dia tak terima doa tu. Lalu dia tahu ke dia kata umat dia sendiri akan pecah sampai 73. Kan? Atau Allah lah yang tahu dan bijak pandai. Wallahu a'lam lah tu. Tu di antaranya. Cuma tempat kitanya ini Allah nak menzahirkan. Tengok, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami menjadi barang di atas muka bumi jadi perhiasan. Kan tengah hias atas muka bumi penuh dengan pokok-pokok hijau-hijauan, kena kat kebun tu ke Allah suka tengok kebun tu, kebun ni. Seronok tengok, oh tanah ni subur, molek-molek dengan apa? Molek dengan pokok-pokok tanaman. Tuhan jadi apa itu? Zinatan laha, perhiasan baginya. Supaya lina'lam. Apa dia? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum, supaya kami ujikan mereka itu. Apa makna uji? Uji ni buat sesuatu supaya nak tahu. Adakah Allah tak tahu sebelum? Jawabnya Allah tahu sedia kala. Atau tahu segala-gala. Faham mana uji? Uji apa lagi hak tahu dah. Yang ni Allah menzahirkan rupa ujian. Kalau tak gitu kamu tak tahu apa jadi. Liana zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di kalangan mereka itu yang elok, yang baik, yang berjuru. Kalau tak ada ujian tak tahu. Supaya iblis. Sebelum tu malaikat tak tahu kata iblis ni diraka ke Allah. Tahu-tahunya sekuat-kuat abid, sekuat-kuat ibadat pada Allah. Siapa malaikat tu takjub heran. Iblis kuat. Apa dak siapa masa Tuhan nak zahir malaikat tak tahu. Duduk terpendam dalam hati. Buat ada. Suruh sujud ke ada. Terbuka perut lah. Tuhan tahu dah yang nak menzahirkan rupa ujian. Itu. Yaharrifunal kalima amma wadi'ih. Dia perintah suruh berdakwah, suruh menyeru, suruh mengajar. Pada dia rakyat pula kata apa? Mereka nak hidup turut mung. Mereka tahu dulu pada mung. Afatatma'una ayyu'minu lakum? Adakah kamu tamak muntama'o? Temeh harap jadi Melayu muntama'o. Kalau Melayu betul lobo, hati lobo Maka afatatma'una ayyu'minu lakum? Maka adakah kamu tamak, kamu lobo
bahawa mereka itu ahli kitab nak hidup beriman kerana kamu. Mereka nak beriman kerana kamu. Apa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum. Sedangkan segulungnya daripada mereka itu dengar kitab dulu lagi. Yasma'una kalam Allah. Taurat dulu, Injil dulu pada Quran. Tapi summa yuharrifunahu, kemudian mereka ubah. Tengok ubah. Siapa Isa tu hamba Allah, Rasul Allah pergi jadi kelain. Nah, hati hak belakang juga banyak. Bawa mari di belakang-belakang kita temu hak sebenar. Buat kaji ye. Kita lama dah sesak, kita lama dah sampai masa Tuhan ada. Ini hikmah Allah Taala lah. Tu Allah Taala kata jadi apa tu? Nak memutuskan kelobokan. Lobo kita, lobo untuk nak cari kebenaran. Lobo kita untuk mengajak orang kepada kebenaran. Tapi di sampai lobo pun jangan habis-habisan. Lobo-lobo kita pun jangan tinggal kerana Allah. Allah Taala kata, apa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka tukar sedangkan mereka reti sangat. Kadang-kadang kita orang cerdik sangat, bijak sangat bab kecek. Tapi burung takut kalau pari. Darah. Tak reti lah kita. Ini kuasa Allah, habislah kita. La haula wala quwata illa billah. Habis kita lah. Pak kita syukur kita Allah mujurnya. Kalau Tuhan jatuh ke lembah batu, ada apa-apa kita hamba apa dia juga. Mujurnya. Ada. Cerdik kecek pandam ke apa semaya beda mujurnya kita. Kata mai juga supaya supaya aku dengan dia sama-sama manusia nak jadah. Tapi masya-Allah Tuhan taufik aku ada. Jadi tempat nak timur situ. Tu. Tengok di sudut hikmat diamlah tu. Man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa kenal Allah sebenar-benar kenal, tupu lidahnya. Tak nak kata apa. Tak nak kata apa. Tengok tu habis. Syukurlah kita, mujurlah kita. Gitu. Mujur kita tak jadi orang yang kufur. Kita jadi orang mukmin. Bukan iman saja dak, serta beramal pula. Ini semua dari mana? Bukan semata aku. Kalau semata aku, semata otak, orang lain dah otak juga. Syukurlah kita, syukurlah. Sampai tu orang arif, dia tak nak bila pahala tu. Dia tak ada nak hitung pahala. Jadi itu boleh syukur nikmat. Sabit tu Nabi SAW semayang tak bekak lagi kaki. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa gitu mau nampak pada menyeksa ke diri? Sedangkan akau apa-apa pun Allah Ta'ala pun segala-gala. Akau ni lebih segala-gala. Soalah tak perlu pada membanyak semayang kan. Sampai bekak kaki. Maka dia jawab, afala akunu abdan syakura? Maka tidakkah aku ni hamba yang sangat syukur? Habis nak jawabnya tu. Kita duk bilang was tak perlu banyak, kita dah tilik betul lah. Dan duk tilik betul syukur nikmat. Nak cari ke mana nikmat tahwi ke dia lebih? Siapa semua dia ana sayyidu waladi Adam, tak lebih mana dia. Wa rafa'na laka zikraka. Nak ambil mana lagi? Kami akakmu Muhammad sebut tamu. Dia sebut aku kena sebut mu. Kalau sebut aku saja tak sebut mu tak jadi. Sampai nak mengucap la ilaha illallah saja tak mau Muhammadullah tak jadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasul tak jadi. Wa rafa'na laka zikraka. Kami akakmu Muhammad akan sebut tamu. Setiap sebut aku nak sebut mu. Percaya aku nak percaya kamu. Percaya ke hak lain, kamu tak percaya tak jadi. Togok orang deki tak nak buat guna. Seperti ku tengok mesti dah gerak kikir tak masuk. Ibarat itu. Tu kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa pula apa hak berat tak belakangmu kami buah habis Muhammad. Alam nasrah laka sadraka? Tidakkah kami membuka dadamu Muhammad? Dulu mu tak tahu apa? Ya, betul dengar ayat tu kok. Tiap ayat dia berkata dengan Nabi daripada wadduha lagi dia berkata dengan dia tiap-tiap ayat. Nabi panggil ada panggil surah Muhammad.
Nah, alam nasrah laka, tidakkah kami melapangkan, membukakan dadamu Muhammad, sadraka? Salah. Iya. Wa wada'na anka wizraka, kami buat tu baik apa kesalahan kesilapan atas belakangmu, allazi anqadha zahraka, yang duk memberatkanmu buat tu baik. Siapa? Ya, ada. Wa rafa'na laka zikraka, kami akak sebut tamu Muhammad. Di mana sebut aku, kena sebutmu. Tengok dia tulis Allah Muhammad, gulah dia dah. Tulis Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah lebih asyhadu an la ilaha, nak patah syaram. Dah di bai tak sah. Qomat tak sah, tak sebut dia. Dalam semaya asyhadu an la ilaha illallah, tak kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah. Tak itu kan? Apa lagi mazhab kita. Tu tinggi dia tu, kedudukan tu. Gak hak deki ke dia tak ada nak. Gak sakit hati tapi nak apa boleh. Pak kita nasib baik umat dia bimbing dengan dia Allah. Ya kan? Itulah syukur kitanya di situ. Sebab itulah ada masalah sikit banyak pakak-pakak ukar, pakak-pakak tolong memperbaiki. Itu dia. Lepas tu serah pada Allah lah. Itu. Baik.